Tuan. Oh, kamu orang dah hafal dialog? Sudah. Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh kan? Boleh. Ready for take one? Action! Berapa senang beta punya hati. Beta lah yang digelarkan Syaitan Aminur Rashid. Cut! Bukan setan. Sultan! Maaf Tuan Direktur. Take two! Action! Berapa senang beta punya hati. Beta lah yang digelarkan Sultan Aminur Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah berita yang baik pada hari ini? Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan kandang harimaunya. Cut! Buka kandang harimau. Sekali limau ngam kepala kau hilang. Kau nak mampus? Buka ladang limaunya. Bodoh! Balon! Bedak kandang. Take three! Action! Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan ladang limaunya. Bagus Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Cut! Sebelum subuh kau pergi buat apa, bodoh? Selepas subuh lah kau pergi. Take three! Action! Bagus Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Ampun tuanku. Wahai Datuk Ahli Nujum Marang Kerapu, Pepulden Marang Kepat. Tuan. Semalam beta telah bermimpi setopok taik lembu telah jatuh kelepap terkena muka beta. Apa itu? Ai menurut di dalam alamat patik, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahagia. Tidak. Sebenarnya taik lembu itu tidak betul-betul muka beta. Hanya sipi. Kena bahu beta. Apa itu? Oh, yang kena sipi tu. Jadi kalau kena sipi itu, alamat tuanku akan mendapat demam malaria tapioka. Sipi pun tidak sipi. Sebenarnya beta ketis kelepap terjatuh muka Tuan Direktur Ahmad Nis. Ai si buka manis pun nak mampus. Kenapa pada aku? Aku tak nak kena menang dalam ini gambar lah.